Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, bila Syekh Al-Albani rahimahullah di antara yang mempopularkan penggunaan perkataan salafi, dia ni salafi, dia ni bukan salafi, dia ni salafi, ni salafi. Mengapa beliau mempopularkan perkataan salafi? Sebabnya perkataan ahlu sunnati wal jamaah pada hari ini semua orang pakai. Apatah lagi dakwaan mutakhir kini, daripada pelbagai aliran, golongan puak tarikat ni, goncang sana goncang sini pun kami ahlu sunnati wal jamaah. Geng-geng pelampau Al-Jahmiyah pun mereka mengakui mereka ahlu sunnati wal jamaah. Puak-puak Islam liberal pun kami ahlu sunnati wal jamaah. Puak-puak plural pun kami ahlu sunnati wal jamaah. Puak-puak ta'assub mazhab pun kami ahlu sunnati wal jamaah. Jadi melihat kepada hal dan keadaan tersebut, jarang daripada kalangan orang yang nak mengakui mereka ni salafi. Pasal apa? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab salafi bila sebut salaf ni, hendaklah pendekatan mereka, tindakan mereka, perkataan mereka diambil, dipetik daripada orang terdahulu. Jadi bila kata orang terdahulu, orang yang paling lama sekali membawa agama, bermula daripada Nabi, kemudian anak murid Nabi, sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'u at-tabi'in. Dijadikan hadis yang tadi sebagai asas. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, kemudian yang menyusul selepas mereka, kemudian yang menyusul selepas daripada mereka, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebab tu diguna pakai. Syekh Al-Albani kata, daripada kita sebut aku ahlu sunnati wal jamaah, mengapa? Kerana aku berpegang dengan manhaj Nabi dan manhaj para sahabat. Aku mengambil agama daripada Nabi dan juga kefahaman para sahabat terhadap teks-teks hadis Nabi SAW. Kata Syekh Al-Albani, panjang sangat kita nak cerita. Kita ringkaskan kepada satu perkataan, salafi. Aku salafi. Salafi dalam erti kata merujuk pada orang-orang terdahulu yang paling lama membawa agama ni. Sudah semestinya Nabi sebagai imam bagi generasi salaf, kemudian sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salafi ringkas. Itu sahaja ijtihad dan pandangan Syekh Al-Albani. Walau bagaimanapun di sana ada perbezaan pendapat, penisbahan diri kepada salaf boleh ke tak? Orang dok menisbahkan diri Abu Islam Fathul Bari As-Salafi, Hanafiyah As-Salafi. Dia dah ini bila kita bahas salaf merujuk pada dua elemen penting. Satu usia, satu lagi status, manhaj, pegangan mereka. Jadi kita nak menisbahkan diri kita kepada satu generasi dan juga satu manhaj, metodologi, no problem. Seperti mana orang Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menisbahkan diri dia kepada mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'i. Dia sezaman dengan Syafi'i ke? Tak ada. Dia mengikut metodologi, prinsip-prinsip dasar pegangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan kebanggaan dia menisbahkan diri, walaupun dia tak ta'assub kepada mazhab Syafi'i, dia tak ta'assub. Dia tak seperti orang yang tak nisbahkan diri kepada Imam Syafi'i pun tapi ta'assub lebih daripada mereka. Dia tak ta'assub, tapi dia menisbahkan diri dia. Begitu juga para ulama-ulama yang lain. Jadi tidak menjadi satu permasalahan penisbahan kepada sesiapa yang kita muliakan, daripada duk nisbahkan kepada kampung kita. Kampung nama huluh cerok ketiak nama. Ada kampung tu ada, jangan gelak. Kampung di Jitra, di Kedah. Nampak macam ada nama lagu tu. Kita bukan nak kata lagi kata duk kata kat Kedah pula. Saya orang Kedah. Jadi bukan mesti nama tu nak nisbah lagu mana? Acroki. Nama Muhammad Acroki Al-Ketiai. Kacau itu. Allahu Akbar. Jadi itu saya. Walau bagaimanapun saya katakan tadi, berlaku perselisihan di kalangan ilmuwan Islam. Macam Syekh Saleh Fauzan, dia melihat bahawasanya penisbahan ni tak penting. Kalau dia sibuk nisbah, duk kira aku salafi, betul bari as-salafi, as-salafi, as-salafi. Tapi hang tak ikut pun manhaj salaf, buat apa? Sebaliknya dia kata penisbahan ini hendaklah bersyarat, iaitu dapat membantu diri kita dekat dengan manhaj salaf.
Setidak-tidaknya bila kata, "Oh, aku ni salafi, aku tak boleh buat kerja tak elok." Sekiranya dapat membantu perkara-perkara seperti itu membina kredibiliti kita, maka tidak menjadi permasalahan. Tapi kalau sekadar banggaan akan tetapi tidak disusuli dengan bukti-bukti penisbahan kepada generasi dan manhaj yang mulia ni, maka tak perlu pada penisbahan. Mereka boleh guna as-salafi ataupun kita pernah dengar al-athari. Al-athar, pasal dia panggil al-athar. Al-athar merujuk kepada orang yang berpegang kuat, berpegang teguh dengan athar. Athar ni membawa pengertian yang lebih bersifat umum. Athar, khabar, al-khabari ni jadi lain sikit lah, pelik sikit lah bunyi. Tapi al-athari biasa yang digunakan oleh ulama hadis biasanya. Sebab athar ni merujuk kepada, bukan saja merujuk kepada perkataan-perkataan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi juga ia membawa maksud hadis. Athar, athar dalam bahasa membawa erti kesan. Kesan. Bila athar merujuk pada istilah ulama-ulama hadis, kebanyakan penggunaan perkataan athar ni merujuk kepada perkataan sahabat Nabi. Jadi bila kata aku ini Muhammad al-Athari, Muhammad al-Athari merujuk kepada prinsip aku mengambil agama, pemahaman agama seperti mana yang difahami oleh para sahabat Nabi, penjelasan sahabat Nabi. Itu saja. Macam contoh Syekh Salim. Syekh Salim pengarang kitab ni, dia bubuh geladang belakang dia. Kadang-kadang dia bubuh as-salafi, kadang-kadang dia bubuh al-athari. Al-athar. Nampak? Orang tanya, "Ustaz, kenapa tak buat al-hadithi?" Nabak kata pegang hadis. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab apa orang tak buat al-hadis? Sebab al-hadis ni dia terhad kepada perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi SAW. Tapi bila kita bubuh al-athar, dia jauh lebih luas pengertiannya, meliputi penjelasan kefahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in terhadap teks-teks Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Itu saja cerita dia.